Halo Malaysia, halo. Endon suka cakap besar. Macam ni lah. Macam anak haram lari. Bagi saya air, saya lapar. Tadi ada askar Israel tembak heli. Kami pun lari. Syukur kamu tolong sama saya. Begitulah askar Indonesia. Negara asal Indonesia kalau nak tahu, Indonesia ni antara negara barulah di Asia Tenggara. Negara lama ialah seperti Malaya, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Makassar, Sumatera, Borneo dan Papua. Dash East India adalah sebuah kerajaan yang bertapak di Asia Tenggara daripada abad 16. Asal nama Indonesia adalah Dash East India. Belanda tidak lagi dapat menjajah Indonesia tahun 1948 kerana Liga Bangsa tidak memberikan lagi hak kepada Belanda untuk menjajah negara lain. Keburukan Perang Dunia Kedua ialah semua jajahan Belanda telah diserahkan kepada babu mereka, iaitu bangsa Indonesia. Itulah sebab puncanya, kalau tak ada Indonesia, maka tak adalah Endon. 1949 Indonesia telah dicipta oleh Amerika selepas Perang Dunia Kedua. Tanpa menang, orang Endon mendapat tanah daripada babu, kuli, ke pegawai dan juga pemerintah. Itulah orang Endon. Habis tanah saya kena rampas, Pak. Macam tu lah negara Indonesia. Negara Indonesia bukanlah sebuah negara yang kuat. Negara Indonesia sebuah negara yang terlemah di Asia. Kalau mereka perang dengan Belanda pun, Indonesia akan kalah. Pemerintah Indonesia kebanyakannya adalah bekas-bekas penjilat Belanda. Kebanyakan mereka juga adalah anak luar nikah. Ekonomi Indonesia juga gagal, tapi mereka gila beli senjata. Waduh Pak, itu kapal baru kita. Indonesia ni tak habis borong rakyat tak makan. Yang mereka nampak adalah kapal dan besi buruk. Mereka sekarang ni tengah sibuk borong senjata. Cepat Pak, itu kapal baru Pak. Cepat beli Pak, beli. Kena tipu dengan Itali, dengan Perancis, dengan Dutch. Mereka mendapat senjata yang menjadikan mereka negara Indonesia. Selain itu, TNI 90% adalah bekas pekerja-pekerja babu orang Belanda ataupun daripada pasukan penjilat Londo Iring. Mereka inilah yang mewarisi ketenteraan di negara Indonesia. Bukan saja kalah perang US Belanda, tapi mereka boleh perintah separuh Asia Tenggara. Senjata Indonesia terbaru, jika anda nak tahu, adalah sebuah kapal scam. India telah membeli senjata ini dan India sangat menyesal. Sekarang ini Modi telah berbincang dengan Trump untuk mendapatkan sebuah F-35 ataupun F-30. Kapal yang lincah tapi tak mampu pergi dekat base musuh, iaitu kapal Rafale. Ini adalah radar Malaysia ISA. F-35 US suka berlatih di Malaysia. Jika kita lihat radar Malaysia lebih canggih. Terima kasih TDM kerana membeli radar yang bernilai trilion dolar. Begitulah sistem Malaysia. Selain itu, Malaysia juga menggunakan artisan 3D radar yang telah diletakkan di Sabah 10 tahun dulu. Malaysia walaupun ranking 42, tetapi radar mereka amatlah canggih kerana kita menggunakan ESA dengan meluas. Sabah, Sarawak dan Semenanjung punya kawasan bukit untuk diletakkan ESA. Ia terlalu kuat sehingga kan Rusia pun sangat terkejut dengan sistem pemerintahan udara ATM. Beginilah keadaan kalau perang di antara Malaysia dengan Endon. Mampus kau Endon nak lawan dengan Malaysia. Endon base kebanyakan Endon base hanya letak radar laut. Kalau anda nak tahu, Endon base kebanyakan meletakkan ISA lama tahun 1990-an. Semua base Malaysia ada ISA pelbagai model. Jika perang dan serangan, Indonesia akan mendapatlah balasan yang sangat kejam. Ayo, mari ganyang Malaysia. Jika berlaku perang, pengkalan tentera Indonesia lah yang akan menjadi serangan Malaysia. Penang juga diletakkan beberapa Poseidon termasuklah di Guadalcanal, di Jeju dan Asia. Kerajaan Malaysia mempunyai sebuah pengkalan yang diletakkan Sea Catcher. Ia dikawal
untuk mengawal Ambalat dan juga Natuna. Cita-cita Malaysia ialah untuk menjajah ya dan mendapatkan sebahagian balik tanah milik Raja-Raja Melayu yang ada di dalam perjanjian. Ini adalah Seagull Type 5 ya yang diletakkan di Labuan. Mereka ini menggunakan radar yang sangat kuat sehingga kan Endon menyeberang dan berenang pun mereka boleh kesan, termasuklah buaya. Inilah hebatnya Seagull Type 5. Endon, marilah masuk. Nak kena tangkap, nak kena tembak, marilah masuk. Jika anda nak tahu, coastal radar di Miri telah mengesan banyak pergerakan kapal Cina. Selain mengesan, coastal radar juga menggodam kapal-kapal Cina. Sekarang ini Cina telah menghantar kapal mereka di Australia. Ini adalah kapal perang Indonesia Karam, dan akhirnya Poseidon telah berjaya mengesan. Tetapi Indonesia malu Ini membuktikan radar ATM lah paling baik di Asia. Indonesia negara dengan banyak kapal pakai ESA, tapi bila peluru bawah 2 meter gagal dikesan. Ya, Indonesia ini cakap besar. Saya sangat malu. Indonesia Army tiada ahli sains, tiada pakar politik, dan juga tiada seperti yang Malaysia buat. Malaysia juga telah menghantar wakil-wakil dan atasir untuk menyiasat perang Ukraine. Indonesia masih menyiasat perang di antara Papua dan juga wilayah-wilayah kampung. Indonesia tak kuat kata United States Navy. Ya, betul lah, bodohlah negara Indonesia ni. Asyik nak tiru je. Indonesia malu mereka terpaksa beli Scorpion selepas kapal selam mereka gagal. Latihan torpedo TDM tahun 80-an pun dah mudah. Begitulah keadaan kalau nak perang Indonesia. Anda bayangkanlah, Indonesia ni memang lemah. Ini adalah Poseidon di Port Harcourt. Kalau ada pencerobohan di Selat Melaka, di Natuna, kapal akan menghantar signal terus ke TUDM. Itulah kelebihan Indonesia. Sistem ini hanya ada kepada negara Australia dan juga Jepun. Endon mana ada sistem Asia. Sebab itulah Endon suka cakap besar. Kita jangan percaya. Mereka tak ada apa. Yang mereka ada hanyalah si bodoh. Ini adalah askar Malaysia jika Indonesia datang menyerang Malaysia. Wah Endon, mari datang sini. Aku ajar kau joget babi Endon. Muka buruk. Mari Endon datang Malaysia, aku ajar kau. Askar Malaysia juga sangat baik Jika Indonesia serang Malaysia, perwira-perwira Malaysia akan mengajar askar Endon joget. Endon, mari sini. Asyik nak perang je, mari aku ajar kamu joget. Babi punya Endon. Apapun, Indonesia adalah sebuah negara yang terlemah di Asia. Buktinya ialah Indonesia satu-satu negara yang naik teksi takut perang. Dan akhirnya Malaysia menang.